kita ada M4 hari ni, macam mana nak tutup sunroof manual. Okey, hari ni kita ada M4. M4 ni sunroof dia tak boleh buka lah, dia keluar fault. Initialize sunroof, tapi punca dia jam dekat ni lah, sunblind ni. Sunblind ni ataupun sunroof, kalau kita jam, kita buka yang panggil ni FZD, control unit untuk ataupun control untuk sunroof. So kita buka T15 10 ni. T15 ni kita buka kan, duduk macam ni lah. Macam ni. Okay, so buka. Jangan tertekan ni pula, nanti pergi call pula dia. So buka cover ni dulu. Ada cover ni, buka elok-elok lah, nanti pecah pula cover ni. Buka cover. So dah ada T15 screw 1 2. Tu tolak pin ni. So dah terbuka macam ni. Dia ada Allen key 4. So Allen key 4 pulas ni. Dekat nampak. So bila kita pulas ni, kita nampak ni buka lah. Kita pulas ni nampak. Nampak dia buka. Dia kalau tertutup okey lah. Kalau contoh anda kata satu hari nanti dia terbuka tengah-tengah hujan, kau kena buka ni. Ini untuk sunroof, ini untuk ni. Kalau sunroof kita buka. So dia akan terbuka. Kita ambil gambar video atas. Dulu. Ya. Okay. So pulang sini. Dia macam tu lah. Okay, itu saja untuk video kali ini.